Sebab dah sediakan semua ni, kau pandai-pandai dah buat apa yang kau nak. Betul? Adakah tuan-tuan ambil ikut cakna dia tu? Tak tahu. Kau pandai lah kau. Siapa kat sini gayo ni tadi? Gayo akhir tahun ni, bini dia beli baju color tu, dia cakap, oh alhamdulillah cantik ni. Dendanya adalah bapak belajar ilmu agama ni memang parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tanya saya macam mana nak jadi lelaki qawam. Lelaki qawam ni satu gelaran yang Allah bagi untuk pemimpin. Senang saja. Jangan takut bini. Jangan takut bini, jangan takut isteri. Tetapi jadi pemimpin yang baik. Maksud saya jangan takut bini itu adalah bekerjasama dengan bini. Barulah jadi lelaki pemimpin yang terbaik. Tetapi sebelum kita nak bekerjasama dengan bini, kita kena ada agama, ilmu dan harta, supaya mereka ini di dunia ini rasa selesa. Apabila kita buat sesuatu perkara di atas dunia, iringi dengan akhirat, supaya kebahagiaan itu sentiasa makmur sehingga Allah redha dalam syurganya, insya-Allah. Terima kasih. Okey, hari ini saya belajar keluarga bukan satu beban tapi satu amanah. Kami bukan lelaki sempurna tapi kami sedang belajar menjadi lelaki kawal.